Kalau nak bayar zakat melalui individu, sama ada individu itu dia menganggotai sesuatu persatuan ataupun selainnya. So, pemberian harta zakat kepada seseorang itu, individu itu, tidak dibenarkan melainkan jika orang yang menerima individu itu diterima duit zakat untuk diagihkan, dia mengetahui asnaf-asnafnya, iaitu golongan yang berhak menerima zakat, serta bersifat amanah, iaitu tidak dikhawatiri dia akan lipat atau dia akan mensia-siakan harta tersebut dengan menyalurkannya ke arah yang lain. Sekiranya dia tidak mengetahui asnaf-asnaf zakat yang ditetapkan syarak, maka tidak boleh menyerahkan zakat kepadanya. Begitu jugalah jika dia tahu hukum asnaf tetapi dia lipat ataupun dia khianat dengan meletakkan harta tersebut bukan pada tempat yang sepatutnya, maka ia juga tidak dibenarkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang zakat, innahu la haqqa fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasib. Mafhumnya, sesungguhnya tidak ada hak dalam zakat itu bagi orang kaya dan juga tidak bagi orang yang kuat lagi mampu mencari rezeki. Apakah maksudnya? Maksudnya zakat itu tidak ada hak bagi orang kaya, iaitu yang mempunyai harta mencukupi. Begitu juga tidak ada hak bagi orang yang kuat, sihat dan mampu bekerja untuk mencukupkan keperluan dirinya. Orang seperti ini haram meninggalkan pekerjaannya lalu mengambil zakat pula. Wa'iyadzubillah. Maka tuan-tuan, sesiapa yang mengetahui keadaan orang tersebut lalu tetap juga berikannya zakat, maka dia berdosa dan tanggungannya belum terlepas, zimmahnya belum lepas lagi. Wajib ke atasnya untuk mengeluarkan semula jumlah zakat itu kepada orang yang benar-benar berhak.